Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan seterusnya kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pusat Jagaan Insan Tersayang, Alhamdulillah, iaitu Abang Khairul menerima kehadiran kami daripada Perkim Kuala Lumpur serta dibantu oleh Perkim Cawangan Kuala Muda dan Persatuan Ahli Hidayah. Alhamdulillah, kami pada hari ini kami membawa amanah daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk menyerahkan sumbangan makanan kepada Pusat Jagaan Insan Tersayang. Alhamdulillah, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pusat ini sudi terima kehadiran kami, walaupun pemberian yang kami bawa kali itu taklah sebanyak mana, tetapi Alhamdulillah motif utama kami kemari adalah untuk melihat secara dekat bagaimana proses pengurusan yang Pusat Jagaan ini menguruskan, terutamanya kepada insan-insan yang hebat. InsyaAllah kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perkim Cawangan Kuala Muda Sungai Petani dan Persatuan Ahli Hidayah membantu kami dalam proses penyiapan pembelian kit makanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala usaha yang ini dapat diberkati oleh Allah SWT. Saya rasa mudah-mudahan program ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Dan akhir sekali, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua urus setia yang bersungguh-sungguh menjayakan program lawatan serta penyerahan kit makanan sumbangan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.